Hello guys, assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara buat ayam butter kicap. Alright. First kita ada ayam. Sini ada bawang putih, bawang holland, cili padi merah dan bawang. Ada kicap manis. Kemudian ada butter cup. Okey. Kita nak prep dulu ayam ni. First, lada putih. Kemudian sos tiram. Sos tiram ni lebih kurang 1 sudu Kemudian kicap manis. Okey, kemudian kita gaul ayam dulu, kemudian kita perap ya. Kita ni makan untuk sahur Okey. Kemudian kita perap lebih kurang 5 minit. Okey, first ni bawang holland. Bawang holland 1 biji. Ini kita letak di sini. Kemudian bawang putih. Kemudian kita cincang ke tepi. Kemudian daun bawang. Kemudian cili padi. Mula nak masak butter. Butter ni lebih kurang separuh. Panaskan butter dulu. Okey, kita hancurkan butter dulu jap. Kemudian kita masukkan bawang holland, bawang putih. Kita tumis sekejap. Okey. Kemudian baru kita masukkan ayam yang kita dah perap selama 5 minit. Oh, wangi dia guys. Kemudian kita tumis sampai ayam itu warna putih. Okey, apabila ayam itu dah berwarna putih macam ini, kemudian baru kita masukkan air. Kita masukkan kicap. Dan untuk perasa dia, garam dengan perasa. Perasa ni kita adjust masing-masing. Kita masukkan cili, daun bawang. Okey, kita tunggu pekat-pekat sikit. Okey guys, apabila dah masak, air sekali baru kita taruh ni air tepung jagung sikit je, bagi dia pekat-pekat je guys. Okey, boleh angkat. Okey guys, inilah dia menu sahur kita hari ni. Alright, selamat cuba. Wangi bawah dia guys. Selamat cuba. Jangan lupa follow, like, share, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.